Pack seterusnya, pack nombor 10. Oh, Luffy buat Gatling gun, tapi aku tak nampak dia buat dekat siapa. So ni mungkin masa awal-awal lagi lah. Topi dia pun tak ada koyak lagi. So ni awal-awal lagi lah ni. Kita dapat adik-beradik bawah lagi sekali. Kita dapat mangkuk lagi sekali. Cukup lah aku dah simpan gambar kau satu. Kita dapat hack. Dia guna karate kid dia. Karate fish dia. Tapi ni macam dekat Dressrosa lah ni. Okay, tapi gambar dia biasa tu lah. I mean like, it's still a good card. Kualiti gambar cantik tapi not for me lah. Wow, Don Cut Roger. Oh, ini gila. Cantik. Weh, mat. Ya Allah, dapat pula. Weh, ni kad R biasa ke? Kau tengok cantik dia macam mana? Kad R biasa tapi cantik gila weh. Macam mana ni? Itulah aku bagi korang nasihat sikit lah. Belilah kad benda ni sebab minat One Piece. Bukanlah beli semata-mata nak kad manga. Kad manga itu je lah kerjanya. Banyak tu kad-kad yang cantik. Tu je. Yang penting kau peminat One Piece. Orang yang bukan peminat One Piece, faham lah diorang nak cari kad manga. Tapi kau sebagai peminat One Piece, kau kena appreciate tu semua benda ni.